Macam diharapkan perkara ini dapat menjadi penguat semangat pada atlet Rumah Mat Kilau untuk terus mengejar kejayaan dalam kejuaraan sukan pada kali ini. Obo-obo, cucu rumah ini tu gerak-gerak, naik turun, baru nampak obo-obo. Betul. Gerak. Blow awesome. Diharap kata-kata ini dapat menjadi penguat semangat kepada atlet Rumah Mat Kilau untuk terus mengejar mata dalam kejohanan sukan pada kali ini. Pada tahun ini mereka membawa maskot obor-obor. Kalau disentuh gatal ya, gatal. Itu dia Abang Zam. Tadi kita dekat Tasik sini, tapi sekarang kita dah pergi ke Teluk Cempedak. Kita rasa enjoy ya. Enjoy. Nampaknya Rumah Biru ni dia lebih kepada harmoni. Dia tak dapat kalah suasana Rumah Merah lah. Pantai macam tu. Rumah Merah semua gerun. Seram tengok. Tak boleh belah lebih. Okey. Kena lagi. Sabar. Okey, teruskan. Terima kasih kepada Siti Zumani di atas komplimen dan satu ketepan yang cukup hebat di hidup. Dia ada momentum. Ya, daripada naik ke atas, dia ke bawah, kemudian dia nampak biru, nampak tenang. Ya, tenang.